Some of my students avoid beraya, Faiz. Day 1, day 2. Sebab dia kata, raya pertama, raya kedua, terlalu banyak saudara mara yang dah lama tak kenal, yang mungkin some of them memulut puaka, yang diorang nak avoid. So daripada sakit hati diri sendiri dan sakitkan hati orang tu balik, baik tak payah pergi beraya. Apparently ramai yang tersepit sekarang ni. So ada ramai yang persoalkan kenapa kita perlu bagi duit raya. What is your take on that? I pun pernah question juga benda ni. Jadi itu soalan yang normal lah untuk kita question. Sebab kita kena faham, memang kos duit raya tu pun kalau level Klang Valley ni RM1, kalau kita bagi silap-silap budak tu question kita balik, RM1 je. Dia cakap, Alah, Tok Dalang tu lagi tak nak buka pintu. tapi basically kalau kita tengok tuntutan dalam Islam ada ajar tentang duit raya tak? Itu culture, betul? Culture. Islam ada bagi cakap pasal sedekah. dia cakap pasal sedekah, dia tak cakap pasal duit raya. Duit raya. Okay. Jadi kalau kita connectkan culture dan agama, kita bagi duit raya ni ibarat sedekah. Tapi I boleh quote Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Baqarah ayat ke-215. Allah dah ajar kita dalam Al-Quran turutan untuk bersedekah. So I adopt benda yang sama lah dalam duit raya. Pertama sekali adalah siapa-siapa yang nak bersedekah. Pertama, ibu bapa. Kedua, adik-beradik dan saudara mara. Ketiga, anak yatim. Keempat, miskin. Dan kelima adalah musafir. So ikut turutan ni. Jadi kalau kita cakap nak bagi ibu bapa, digalakkan bersedekah. Sebab Al-Quran pun dah cakap. Betul. Jadi orang yang datang yang bukan kenalan kita, yang datang beraya, boleh tak kalau tak bagi? Boleh. Kan? Sebab kita adopt kan duit raya adalah bersedekah. Itu bukan kewajipan lah. Itu bukan kewajipan. Tapi culture yang selalu buat dia nampak macam kewajipan dia. Termasuk sekali dengan baju raya. Yes. Now dia spill over to duit raya Everything pula. else, betul. Yeah. So it's something yang boleh ke kita tukar benda ni? Susah lah. We are going against culture, betul tak? Nanti kan ada juga among family members yang mungkin yang lebih berumur dari kita, dia pun dah practice culture tu berdekad-dekad, berabad-abad kan. Mungkin dia sendiri yang akan mengata, tak bagi duit raya? Lah bagilah sikit, kita pula pressure. Jadi kena faham, kita bersedekah selepas kita dah mampu jaga diri sendiri. Yang selebihnya, kalau nak juga bersedekah, boleh. Tapi ikut kemampuan. Kalau kita nak kena mampu bagi RM1 je, bagi je lah RM1. And then at the same time, apa yang kami buat dalam Women and Wealth, yang I pernah discuss dengan my student, apa diorang buat kan. Some of my students avoid beraya, Faiz. Avoid beraya macam mana Day tu? 1, day 2. Day 1, day 2 dia tak munculkan diri? Dia buat alasan. Adalah alasan dia. Dia tak pergi beraya day 1, day 2. I see. Dia buatlah certain commitment yang tiba-tiba kena berlaku pada hari raya pertama. Contoh, travel. Contoh, ada exam. Ada yang nak ambil exam ACCA ke apa yang tiba-tiba hari raya juga dipilih. Tapi gunakan tu sebagai alasan. Sebab dia kata, raya pertama, raya kedua, terlalu banyak saudara mara yang dah lama tak kenal, yang mungkin some of them memulut puaka, yang diorang nak avoid. So daripada sakit hati diri sendiri dan sakitkan hati orang tu balik, baik tak payah pergi beraya. Tunggu raya ketiga, bila semua orang dah face off, dah calm down, dah balik, kita datang beraya. Time tu saki-baki je lah tinggal. Silap-silap mak bapak adik-beradik je yang tinggal. So bagi dengan diorang. So tu pun satu teknik juga. Salah tak? Tak salah. Tak salah.